pernah join dengan kelas cikgu yang KMCA yang setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu, mungkin ada soalan-soalan ni dekat sini yang dah pernah awak tengok. Okey. Kita dah record. So cikgu akan kongsikan skrin cikgu kepada anda semua. Okey, sekarang boleh nampak tak cikgu punya skrin? Nampak. Boleh. Boleh? Pak. Okay, so andai kata kalau awak ada masalah, ada nak tanya apa-apa, tanya saja. Tanya saja kalau awak ada kemusykilan berkaitan dengan soalan-soalan yang sedang kita bincangkan. Okey, so untuk hari ni apa yang cikgu nak perkenalkan kepada awak adalah cikgu nak perkenalkan fokus cikgu hari ni adalah untuk soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah. So mungkin ada di antara awak sebab selalunya soalan-soalan penyelesaian masalah ni antara soalan yang ramai murid hilang markah. Kenapa? First, sebab dia tak tahu. Mungkin ada di antara kamu tak tahu operasi apa yang nak kena pakai sebenarnya. Soalan suruh darab tapi awak pergi tambah. Soalan suruh bahagi, awak pergi buat tolak. Macam mana kita nak tahu benda tu semua? Okay, first kali cikgu nak perkenalkan kepada awak teknik mark pen. Teknik mark pen. Apa tu mark pen? Mark tu adalah maklumat, pen tu adalah penting. Mark pen. Mark pen. Teknik mark pen. Okey, bila kita jumpa soalan berbentuk ayat, soalan penyelesaian masalah yang panjang-panjang ni, mula-mula sekali apa nak buat? Jangan baca-baca terus buat dalam bentuk lazim. Jangan terus buat dalam bentuk lazim. Kalau boleh, awak cuba rancang. Macam mana nak rancang? Mula-mula sekali step yang pertama, pastikan awak baca soalan daripada awal sampai habis. Baca dulu. Baca dulu soalan tu daripada awal sampai habis. Dah baca daripada awal sampai habis, cuba kenal pasti kata kunci. Sebab apa? Sebab kata kunci inilah yang akan membuatkan awak tahu operasi apa yang nak kena guna sebenarnya. Okey, seterusnya, bila kita dah kenal pasti kata kunci, andai kata kalau soalan tu mudah, kita keluarkan ayat matematik dia dan kita terus selesaikan dalam bentuk lazim. Andai kata kalau soalan tu mudah. Tapi andai kata kalau dalam soalan tu ada banyak sangat maklumat-maklumat yang diberikan, awak kena keluarkan terlebih dahulu maklumat penting. Dah keluarkan maklumat penting, barulah kita selesaikan dalam bentuk lazim. Dan jangan lupa step yang terakhir, jawab ikut kehendak soalan. Kehendak soalan ni yang mana? Kehendak soalan ni akan berada pada ayat yang terakhir. Dalam semua soalan melibatkan penyelesaian masalah, kehendak soalan akan berada pada ayat yang terakhir. Baris yang terakhir. Okey, jom kita tengok kata kunci. Tadi step yang kedua dia cakap kenal pasti kata kunci. Okey, apa kata kunci yang awak tahulah kalau melibatkan operasi tambah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau operasi tambah, agak-agak awak apa kata kunci yang kita ada? Anyone? Kalau kita nampak kata kunci tu, kena tambah ni. Ada? Okey, cikgu beri contoh. Contoh yang pertama, jumlah. Kalau nampak perkataan jumlah adalah kata kunci untuk operasi tambah. Lagi. Calculate bukan kata kunci. Calculate, hitung bukan kata kunci. Hitung tu, calculate tu maksudnya dia suruh kita kira. Dia suruh kita kira. Okay, apa lagi yang ada? Yes, lebih daripada. Kalau untuk murid di LP, more than. Ya, betul, hasil tambah. Hasil tambah. Kalau jumlah tadi dalam bahasa Inggeris kita akan sebut sum ataupun total. Jumlah total, hasil tambah sum. Hasil tambah dalam bahasa Inggeris sum. Ya, cikgu sudah bercakap. Aidan tak dengar ke? Yang lain boleh dengar kan? Boleh. Aidan cuba check balik awak punya speaker. Okey, jumlah lebih daripada hasil tambah. Apa lagi? Meningkat. Alamak, kata ya. Okey, meningkat. Meningkat adalah kata kunci untuk operasi tambah juga. Okey, apa lagi? Sama banyak agak-agak kata kunci operasi apa murid? Sama banyak. Bagi. Sama banyak adalah kata kunci operasi bahagi.
Sama banyaknya sama banyak ataupun equally. Sama banyak ataupun equally adalah kata kunci untuk operasi bahagi. So kena ingat benda tu semua. Okey. Lagi apa lagi? Habis untuk tambah. Itu je. Okey, kita pergi tolak pula, tolak. Okey. Kalau tolak, apa lagi kata kunci yang kita ada? Hasil tolak. Hasil tolak. Hasil tolak. Hitung bukan kata kunci Beza. Hasil tambah lawannya hasil tolak. Jumlah lawannya beza. Okey, lagi. Lebih daripada lawannya Kurang daripada. kurang daripada. Okey, kalau ada yang cikgu tak baca komen, awak buka mic. Kurang. Sebut je. Kurang. Baki, yes. Baki pun adalah salah satu kata kunci untuk tolak. Tengok pada soalan. Menurun. Kalau meningkat tadi tambah. Kalau menurun adalah kata kunci untuk operasi tolak. Okey, lagi apa lagi? Ya, cikgu sedang bercakap. Okey, subtract. Hasil tolak tu adalah subtract, beza tu adalah difference. Okey, so ada lagi ke? Okey, untuk darab. Untuk darab apa dia? Darab. Yes, darab times. Dalam bahasa Melayu dia apa? Kali ataupun kali ganda. Kali boleh, kali ganda boleh, times pun times dalam bahasa Inggeris je. Lagi tak? Yes, Farisha, off. Off dalam bahasa Melayu dia apa? Daripada. Daripada adalah kata kunci operasi darab. Apa lagi? Yang ini memang confirm ramai akan tahu. Hasil tambah. Hasil darab. Apa pula hasil tambah? Hasil darab. Hasil darab. Kalau bahagi kita ada hasil bahagi. Hasil bahagi. Sama banyak hasil bahagi. Apa lagi? Dikongsi, diagihkan, dibahagikan. Itu semua adalah kata kunci untuk operasi bahagi. Diagihkan. Tapi mesti ada perkataan sama banyak. Diagihkan sama banyak. Dikongsikan secara sama banyak. So ini adalah antara kata kunci bila kita nampak kata kunci ni, operasi ni yang akan kita gunakan. Okey, jom kita tengok contoh. Ini contoh soalan, antara contoh soalan penyelesaian masalah. Okey. Soalan dia, raja di bawah menunjukkan 3 keping kad nombor, hitung beza bagi nombor terkecil dan nombor terbesar. Okey, sila buat sekarang. Cikgu nak awak jawab dulu. Siapa dapat jawapan terus post. Cikgu tak nak bagi masa macam kelas-kelas yang cikgu buat sebelum ni. Sebab kita masa tak banyak. Cikgu akan cuba buat sepantas yang mungkin, sepadat yang mungkin. Supaya nanti dalam exam nanti bila keluar soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, at least awak tahu operasi apa nak pakai. Tak adalah kalau contoh awak tak boleh nak selesaikan, markah awak terus kosong. Tak nak. Okay, agak-agak berapa ni jawapan ni? Okay, bila awak baca soalan ni, apa kata kunci yang awak nampak? Kata kunci apa yang awak nampak ni? Beza. Apa dia? Hitung beza. Hitung? Beza. Beza ataupun difference. Beza, difference. Kata kunci operasi apa tadi? Kalau kita masih ingat. Operasi apa? Tolak. Operasi tolak. Okey. Dia suruh cari beza di antara nombor terkecil dengan nombor terbesar. Okey, nombor terkecil, nombor kecil. Apa nombor yang paling kecil kat sini? Yang mana satu? Yang mana satu nombor paling kecil kat sini? Nombor paling kecil yang dalam 3 kad yang diberikan tu adalah 20,567. Ini nombor yang terkecil. Okey, nombor yang terbesar. Nombor yang terbesar adalah 37,506. 37,506. Okey, soalan minta hitung beza. Beza dah tahu dah, kena tolak. So bila nak tolak, ingat nombor besar mesti tolakkan dengan nombor kecil. Jadi kita ambil 37,506.
kita tolakkan dengan 20,567. Pastikan bila tolak letak titik, letak digit tu pada nilai tempat yang betul lah. Okey, sekarang kita nak tolak. Ingat bila tolak mulakan daripada rumah sah. 6 tolak 7 tak boleh. Pinjam dengan sebelah pun tak boleh. Pinjam dengan 5 jadi 4. Sifar jadi 9, 6 jadi 16. 16 tolak 7, 9. 9 tolak 6, 3. 4 tolak 5 tak boleh. Pinjam dengan 7 jadi 6. 4 jadi 14. 14 tolak 5, awak akan dapat dekat sini 9. 6 sini, 1 sini. Jadi dapatlah jawapan dia 16,939. Okey, yang post jawapan dekat bahagian chat, alhamdulillah semuanya betul. Yang lain kalau rasa macam nak post jawapan nanti kena jawab laju lah. Kena jawab laju dan siap terus post jawapan awak dekat bahagian chat. Okey, sekarang ini adalah contoh soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama yang melibatkan penyelesaian masalah. Jom kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua jauh lebih susah. Andai kata kalau awak jumpa soalan yang berbentuk macam ni. Okey, come on. Cuba jawab terlebih dahulu dan dapat jawapan, post dekat bahagian chat. Untuk soalan kali ni dia awak kena keluarkan mark pen. Supaya perjalanan pengiraan awak tu jadi semakin lancar dan awak tahu apa yang awak kira sebenarnya. Okey, kita dah terima jawapan daripada Takif. Kamu murid-murid yang lain? Alright. Okay, bila awak tengok dalam soalan ni apa mark pen yang ada dalam soalan ni? Apa maklumat penting yang diberikan daripada soalan ni? 20. Okay, kalau awak tengok maklumat penting yang diberikan, dia punya ibu dia adalah Kampung Aman dan juga Kampung Sentosa. Okay, cikgu keluarkan Aman dan juga Sentosa. Okay, Aman dan juga Sentosa. Okay, Aman. Kampung Aman dia bagi tahu tak berapa jumlah penduduk? Kampung Aman dia dah bagi tahu dah. Dekat dalam jadual tu kalau awak tengok Kampung Aman ada 3,788. Jadi awak keluarkan Kampung Aman sama dengan 3,788. Sentosa kebanyakan murid dia akan buat Sentosa sama dengan 250. Salah. Ini antara kesilapan yang selalu murid lakukan. Kenapa? Sebab dia baca tak habis. Kalau awak baca dekat situ, dekat dalam jadual tu, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu Sentosa 250 lebih daripada penduduk kampung Aman. Kata kunci dalam jadual tu adalah lebih daripada ataupun more than. Lebih daripada adalah kata kunci operasi tambah. Tambah dah. Kena tambah dengan Kampung Aman. Kampung Aman dah tahu dah. Kampung Aman dah tahu 3,788. Kita turunkan Kampung Aman punya 3,788 disebabkan ada perkataan lebih daripada. Lebih daripada adalah kata kunci operasi tambah. Jadi kita letak tambah. Berapa banyak nak tambah? 250. Ini adalah ayat matematik. Ayat matematik untuk cari penduduk Sentosa. Jadi awak kena cari dululah. 3,788 tambahkan dengan 250. Okey, kita tambahkan. Okey, awak akan dapat dekat sini 8, 13, 9, 10, 4. 4,038 ni apa dia? 4,038 ni apa dia? Bilangan apa sebenarnya? Sentosa. Bilangan penduduk Kampung Sentosa. Penduduk Kampung Sentosa. So bila kita tengok kita punya map pen kita Kampung Aman dah ada, Kampung Sentosa pun dah ada. Ingat,
Step yang terakhir tadi, jawab ikut kehendak soalan. Selalunya kehendak soalan akan berada pada ayat yang terakhir. Okay, ayat terakhir, tengok apa dia nak. Dia nak apa? Hitung jumlah penduduk bagi kedua-dua kampung. Kata kunci dekat ayat terakhir tu apa? Jumlah. Total. Kata kunci jumlah. Total adalah kata kunci operasi tambah. Dia nak total kedua-dua kampung. Jadi kita kena tambahlah dua-dua kampung. Aman kita dapat tadi 3788. Aman dia dah bagi. Sentosa kita baru dia dapat iaitu 4038. Jadi kita akan tambah kedua nombor ni. Sebab kalau anda kata kalau awak tak keluarkan markpen, kebanyakan murid dia akan berhenti sampai 4038. Kebanyakan murid dia akan berhenti sampai 4038. Dia ingat, oh dah dapat dah. Aku dah dapat dah jawapan dia. Sebenarnya yang dicari tu adalah baru kampung Sentosa. Okey, sekarang kita nak tambah 16 sini, 12 sini, 8 sini, 7 sini. Jadi dapatlah jumlah semua adalah 7,825. Okey, Takif, Zaki, Adam Syazan, Kaila Inara, Nurhana Zulaika, Farisha, okay, Takif, Muammar, Aidan, Izara Sofia, okey, Lana, Farisha. Okey, alhamdulillah dapat apa? Betul. Okey. So yang bagi jawapan 4038 tu itu adalah penduduk kampung Sentosa punya bilangan lah. So kena ingat kadang-kadang ramai murid dia berhenti sampai 4038, dia tak sambung dah. Tapi kena ingat ayat dia nak kehendak soalan, dia nak hitung jumlah. Dia nak jumlah keduduk kampung. Jadi awak kena tambahkan kampung Aman dengan kampung Sentosa punya bilangan penduduk. Okey, sekarang kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Tengok soalan yang kedua dia makin susah. Tapi walaupun dia susah tapi dia 2 markah. Dia 2 markah je. So nak tak nak awak kena cuba jawab betul. Okey. Soalan yang seterusnya. Come on, you go. Macam mana nak jawab soalan-soalan macam ni? Okay, sambil-sambil awak jawab, sambil-sambil fikir logik. Betul ke cara aku buat ni? Logik ke tak? Soalan yang ketiga ni, dia bagi tahu hobi. Ada hobi murid iaitu membaca, melukis dan juga melayari internet. Yang mana kalau tengok hobi membaca ada bilangan muridnya, melayari internet pun ada bilangan muridnya. Cumanya yang melukis saja tak ada tertera bilangan murid yang hobinya suka melukis. Okay, dari situ kita dah boleh tahu dah. Soalan nak minta kita cari, kita kira berapa ramai murid yang suka melukis. Okey, untuk jawab soalan ni murid-murid. Untuk jawab soalan ni cikgu pergi kepada yang tak ada bahasa Inggeris supaya ada ruang sikit cikgu nak kira. Okey, untuk soalan ni sebenarnya awak tak perlu nak keluarkan markpen. Sebab kalau keluarkan markpen pun lebih kurang sama je macam dalam jadual tu. Membaca sama dengan 11,678. Melayari internet sama dengan 31,021. Okey, nak cari melukis, macam mana cara dia? First, kena ingat. Ada kata kunci yang diberikan di sini. Ada maklumat lain yang diberikan di sini. 50,000. 50,000 ni apa dia? 50,000 ni apa? Orang yang dalam survey. Jumlah semua. 50,000 ni adalah jumlah semua murid yang jawab survey ni. Iaitu maksudnya membaca, tambah melukis, tambah melayari internet, dapatlah 50,000. Jadi soalan tanya berapakah bilangan murid yang minat melukis? Ada 2 cara. Cara yang pertama, 50,000 ni mula-mula awak tolakkan dulu dengan membaca. 50,000 tolakkan dengan 11,678. Dah dapat jawapan tu pula
tolakkan pula dengan melayari internet. Tolak pula dengan 31,021. Itu kalau awak berani tolak. Kadang-kadang ada murid dia tak berani nak tolak. Sebab apa? Dia rasa tolak ni macam susah, dia takut buat silap. So dia boleh buat tambah. Apa nak tambah? Dia tambah dulu membaca dengan melayari internet ni. 11,678. Dia tambahkan dulu dengan 31,021. Sebenarnya dua-dua cara pun betul. Tak ada masalah. Awak akan dapat jawapan yang betul. Okey, kita tambah dulu lah dua nombor ni. 9, 6, 2, 4. Jadi bila kita tambah dua-dua ni, kita akan dapat 42,699. Okay. Next, apa nak buat? Kita ambil 50,000 tadi tu. 50,000 ni adalah jumlah semua murid yang menjawab kaji selidik. 50,000 tu tolakkan dengan hasil tambah yang kita dapat tadi, 42,699. Dapat jawapan itulah adalah bilangan untuk murid-murid yang minat melukis. Okey, kita akan tolak. Sifar tolak 9 tak boleh. Terus pinjam dekat 5, 4, sini 9, 9, 9, 10. 1, sifar 3, 7, 0. Jadi awak akan dapat jawapan 7,301. So itulah jawapan untuk murid yang hobinya suka melukis. Okay, yang post jawapan dekat bahagian chat, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya betul-betul belaka. Semuanya betul-betul belaka. Takif, Lana, Marha, Fadisha, Izara Sofia, Aidan, Farahin, Amsha, Zaki, Tanvir, Tanisha. Okey, itulah dia soalan yang ketiga. Sekarang kita beralih kepada soalan kita yang keempat. Okey, ready soalan yang keempat. Come on, go. Okey, kita dah ada terima jawapan daripada murid-murid yang lain. Okey, kalau kita nak keluarkan markpen. Soalan ni panjang. Bila soalan ni panjang, kalau boleh nasihat cikgu keluarkan markpen. Apa markpen yang sesuai kita keluarkan? Apa dengan apa? Dia ada dua maklumat kat sini. Apa dengan apa? Damia dan Hani. Kalau baca dah, yang sesuai untuk dikeluarkan adalah Damia dan juga Hani. Damia, Hani. Okey, Damia. Ada berapa banyak manggis yang dia ada? Dia bagi tahu tak dalam soalan? Dia bagi Damia tahu 1365. Okey, ini Damia punya. Damia sama dengan 1365. Kalau baca ayat yang kedua, manakala bilangan manggis yang dibeli oleh Hani pula 5 kali bilangan manggis Damia. Ada kata kunci yang ada kat situ. So apa kata kunci yang kita nampak kat situ? Kali. Times. Kali dan juga times adalah kata kunci operasi darab. Nak darabkan dengan apa? Darabkan dengan bilangan manggis Damia. Manggis Damia kita dah tahu dah. Kita turunkan saja 1365. Disebabkan ada perkataan kali, times, darab. Darabkan dengan apa? Darabkan dengan 5. Ini adalah kata kunci. Kata kunci. Ini adalah ayat matematik. Jadi kita kena selesaikan ayat matematik yang ada dekat kita punya markpen terlebih dahulu. 1365 darabkan dengan 5. Okey, kita selesaikan yang ni dulu. 25, 30 tambah 2, 32. 30 tambah 3, 33.
5 tambah 3, 8. Jadi jawapannya ialah 8,325. Ini jawapan untuk apa ni? 8,325 ni jawapan untuk apa ni? Apa yang kita dapat ni? Manggis yang Hani ada. Kita salin balik kat sini. 8,325 ni adalah bilangan manggis yang Hani ada. Kalau kita tengok balik, check balik kita punya markpen kita. Damia dah ada. Hani dah ada. Okey, baca ayat terakhir apa dia nak? Hitung jumlah manggis yang Hani ada. Dah cari ke belum? Dah. Dah cari dah. So itulah jawapan dia. 8,325. Tapi apa kesilapan yang murid lain buat? Apa dia buat? Dia pergi tambah pula 1,000. Dah dapat jawapan 8,325. Dia pergi tambah pula 1,365. Tambahkan dengan 8,325. Habis salah. Salah terus. Kenapa? Sebab tak menjawab soalan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada soalan kita yang kelima. Sebelum kita pergi kepada jenis yang paling susah. Teacher. Yep. Ya. Soalan tadi tu, kenapa lain pula? 5 darab 3 jadi 15. 5 darab 3? Kenapa 5 darab 3? Tu 5 darab 3 jadi 15. Lepas tu tambah 3 tu 18. Yes, betul. Seorang pun tak pasal, tak tengok. Okey, 5, 25, 6, 5, 30 tambah 2, 32. 3, 5, 15 tambah 3, 8. 18. 18 kat sini Okey, 18. 1 dekat atas, 8 dekat bawah. 155 tambah 1, 6. Jadi jawapannya berapa sebenarnya? 6,825. 6,825. Ada yang pergi padam ke? Ada yang pergi padam jawapan ke? Dia pergi buat 8,000 lebih? Tak. Tak ada lah. Okey, bagus. Maksudnya awak alert. So kita tengok sikit. Maksud tak ada yang padam mana tahu ada yang padam dekat bahagian chat ke, tiba-tiba tulis 8625. Nampak sangat lah tu. Okey, so yang post jawapan dekat bahagian chat, alhamdulillah semuanya betul. Good job. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kita yang kelima. Okey, ini soalan yang kelima. Okey, come on. Kita hari ni santai-santai, relax supaya awak dapat ingat balik apa kata kunci yang menunjukkan operasi mana, tambah apa kata kunci dia, tolak apa kata kunci dia, darab, bahagi. Okey, bila awak jawab soalan ni, apa kata kunci awak nampak? Kata kunci apa yang awak nampak? Equally. Sama banyak ataupun equally. Sama banyak dan juga equally. Sama banyak, equally adalah kata kunci operasi bahagi. Okey, untuk soalan ni nampak panjang, nampak susah tapi sebenarnya dia mudah. Cupcake yang ada tu 2,785 disebabkan ada perkataan sama banyak. Sama banyak dia berikan kepada mereka sama banyak, so kena bahagilah. Cuma yang ni je. Bahagi berapa sebenarnya? Nak kena bahagikan dengan berapa? 5. Okey. 5. Nampak kan? Kepada Iza, Ria 3. Iza dah seorang. Termasuk dengan Ria dah 2 orang. Dan 3 orang adiknya. 2 tambah 3 jadi 5. Tapi kesilapan yang murid selalu buat, dia pergi buat 2,785 bahagi dengan 3. Dia bahagikan dengan 3. Sayang lah. Bila bahagikan dengan 3, sayang lah. Sepatutnya bahagikan dengan 5. Okey, 2,785 bahagikan dengan 5. Okey, kita tengok cara bahagi sama-sama Ingat balik. Recap sebalik. 2 kurang daripada 5 terus ambil 27. Dalam sifir 5 ada tak 27?
Tak ada. Paling hampir. 25. 25. Yang keli 5. 5 atas 25 bawah bila tolak jadi 2. 2. Sekarang 8 pula kita turun. 28. 28 tak ada dalam sifir 5, kita pilih sama juga. Sama. 25. Bila tolak jadi 2, 35. sekarang kita turunkan 3. 2 ke 3? 8 tolak 3. Okey, good job, bagus. Petang-petang ni bagi ada macam tu sikit supaya awak alert juga. Okey. Dalam sifir 5 ada tak 35? Ada. Yang ke? 7. 7 atas 35 bawah bila tolak diri sendiri sifar. Jadi dapatlah jawapan dia 557. Senang susah sebenarnya soalan penyelesaian masalah ni. Senang. Okey, yang cikgu tunjuk dekat awak ni adalah versi senang. Versi senang yang mana awak tahu kata kunci. Yang habis pukul apa? Habis soalan yang cikgu rasa cikgu nak tunjuk dekat awak habis ni. Sikit je lagi Zaki, tak banyak. Okey. Kalaulah nombor soalan tu tak ada kata kunci. Kalaulah soalan tu tak ada kata kunci macam ni. Cuba baca. Ada kata kunci, kita ada kata kunci. Cuba cari kata kunci, ada ke tak? Cari kata kunci tambah, tolak, darab, bagi, ada ke tak? Tak ada. Tak ada kan? So bila tak ada, maksudnya soalan ni dia melibatkan apa? Dia melibatkan perkadaran. Jadi awak kena keluarkan markpen macam ni. Awak kena keluarkan markpen macam ni. Nak keluarkan markpen macam ni kena training bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kena training berbulan-bulan supaya awak mahir. Okey, kita tengok contoh yang pertama lah. Raja di bawah menunjukkan sebuah lori yang membawa kotak berisi minuman tin di dalamnya. Okey. Satu lori, kita keluarkan markpen dia. Satu lori berapa banyak kotak dia boleh bawa? 145. Dia dah tunjuk dalam lori tu 145 kotak. Ini satu lori dia boleh bawa 145 kotak. Tengok soalan dia apa dia nak. Hitung bilangan kotak yang mampu dibawa jika terdapat 7 buah lori yang sama. Kalau satu lori dia boleh bawa 145 kotak, kalau 7 lori agak-agak awak lah. Bilangan kotak tu lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak ke lagi sikit? Banyak. Lagi banyak. Ingat untuk soalan yang tak ada kata kunci, dia takkan melibatkan operasi tambah dan juga tolak. Operasi yang akan terlibat hanyalah 2, operasi darab ataupun bahagi. Jadi antara darab dengan bahagi, yang mana satu akan membuatkan nombor tu jadi lagi banyak? Darab. Yes, darab. Jadi nak cari 7 lori ada berapa kotak yang boleh dibawa, kita kena darab. Apa darab apa? 145 darabkan dengan 7. Okey, kita nak darab. Okey, 57 35 4728 tambah 3 31 177 tambah 3 10. 1015 ni apa? Bilangan kotak boleh dibawa dalam 7 lori. Bilangan kotak yang mampu dibawa oleh 7 buah lori. So itulah jawapan dia, 1015. Nampak untuk soalan jenis ni dia tak ada kata kunci. So bila tak ada kata kunci, kena keluarkan markpen macam ni lah. Kalau soalan tu awak kena tengok logik. Sebab kalau nombor tu jadi lagi banyak, so operasi apa yang kita akan pakai adalah operasi darab. Kita tengok contoh yang seterusnya pula. Cikgu nak tunjuk contoh. Okey, yang ni pula. Okey. Cuba tengok yang ni. Awak cuba jawab terlebih dahulu. Kita tengok sikit. Saiful membeli 4 buah telefon bimbit yang sama. Dia beli 4 telefon bimbit yang sama. Dia nak bagi sebagai hadiah cabutan bertuah. Untuk 4 telefon bimbit tu harga dia adalah RM2,416. RM2,416 itu adalah harga untuk 4 buah telefon bimbit. Soalan tanya berapakah harga bagi sebuah telefon bimbit? Agak-agak operasi apa nak pakai? Cara dia senang je. Keluarkan markpen. Kita dah tahu dah 4 telefon bimbit tu. So kita keluarkan.
Kalau cikgu akan keluarkan macam ni 4 telefon, tak payahlah tulis ayat penuh. Telefon bimbit, buang masa, tulis je 4 telefon. Ataupun nak tulis 4 phone pun boleh. 4 telefon harga dia adalah RM2,416. Soalan tanya berapakah harga bagi sebuah telefon. Satu tu letak dekat atas. Satu telefon sama dengan tempat kosong. Kalau dah 4 telefon harga dia RM2,416. Kalau satu telefon harga dia agak-agak makin mahal ke makin murah? Kalau kita nak tahu harga satu telefon, harga tu sepatutnya makin mahal ke makin murah? Makin murah. Makin murah lah. Antara operasi darab dengan bahagi, mana operasi yang akan membuatkan nombor tu jadi lagi kecil? Bahagi. Apa bahagi apa? 2,416. Kita ambil 2,416. Ingat kalau ada RM, wajib letak simbol RM. Wajib letak simbol RM. Jangan biarkan tak ada simbol RM. Penat. Awak kira penat-penat last kali salah. Rugilah, tak dapat markah. Bukan salah apa? Salah sebab tak letak simbol RM je. Nombor betul, tapi simbol RM tak ada. No kompromi, tak ada markah-markah kesian. Okey. RM letak siap-siap. 2 kurang daripada 4 terus ambil 24 dalam suku 4 24 yang ke 6. 6 atas 24 bawah, tolak diri sendiri sifar, 1 turun. 1 kurang daripada 4 terus ambil sifar atas sifar bawah, tolak diri 1. 6 turun, sekarang kita ada 16. 16 dalam suku 4 yang keempat, 16 tolak diri sendiri. Okey, RM604 ni apa dia? Jumlah sebuah telefon. Harga untuk sebuah telefon. So kita dah cari belum? Tengok balik soalan dia. Berapakah harga bagi sebuah telefon bimbit yang saya beli? Tu dia. Dan kita dah pun cari. RM604. Nampak? Okey, boleh nampak kat sini kalau tadi kita tengok macam ni, kalau bentuk macam ni darab. Kalau bentuk macam ni bahagi. Okey, cikgu akan tunjuk satu lagi soalan yang terakhir mungkin. Soalan yang terakhir untuk hari ini mungkin insya-Allah. Okey, kita try soalan terakhir ni. Rambutan. Raja di bawah menunjukkan harga bagi 4 kilogram rambutan. Pak Samad ingin membeli rambutan ini sebanyak 9 kilogram untuk dijamu kepada ahli keluarga yang datang ke rumah. Berapakah yang perlu dibayar oleh Pak Samad? Macam mana nak jawab soalan macam ni Tadi darab. Lepas tu soalan yang seterusnya tadi bahagi. Yang ni agak-agak apa? Darab ke bahagi? Kedua-dua. Nak jawab soalan macam ni supaya senang jawab, senang je. Apa dia? Keluarkan makpen dia. Apa makpen yang perlu dikeluarkan? Okey, RM36 tu harga untuk berapa kilogram? 4. Okey, RM36 tu adalah harga untuk 4 kilogram. Kita keluarkan dulu. 4 kilogram harganya adalah bersamaan dengan RM36. Soalan suruh cari 9 kilogram. Nak cari 9 kilogram, kita kena tahu dulu 1 kilogram berapa. Dia tak bagi tahu pun. Kalau tak bagi tahu, kenalah cari. Kenalah cari 1 kilogram. Macam mana nak cari? Kita cuma tahu 4 kilogram bersamaan dengan RM36. Nak cari 1 kilogram, kena guna operasi apa? Operasi bahagi. Kena guna operasi bahagi. RM36 kita bahagikan dengan 4. Supaya kita nak tahu 1 kilogram berapa harga dia. Okey. So bila kita bahagi dalam sifar 4, 36 adalah yang ke-9, jadi 9 dekat atas, 36 bawah. Okey. RM9 ni adalah harga untuk 1 kilogram. Sekarang kita dah tahu dah 1 kilogram harga dia RM9. Jadi, untuk dapatkan 9 kilogram bersamaan dengan berapa ringgit, operasi apa nak pakai? Darab. Darab. Kita dah tahu dah 1 kilogram harga dia RM9, jadi kita guna balik RM9 darabkan dengan berapa kilogram yang kita nak tu? 9 kilogram. Jadi 9 darab 9 berapa? 81. 9 darab 9 awak akan dapat RM81.
RM81. Jadi harga untuk 9 kilogram adalah RM81. So macam mana setakat ni? Soalan penyelesaian masalah okey ke? Sebagai kita panggil, kita recap semula supaya jika ada yang lupa, inilah cara dia. Ini adalah kata kunci yang mungkin akan terlibat, yang mungkin awak akan jumpa dalam soalan yang melibatkan penyelesaian masalah pada hari Selasa nanti. Dan ingat, anda kata kalau soalan itu mudah, keluarkan dia punya ayat matematik. Kalau soalan itu maklumat dia banyak, keluarkan markpen. Tak salah, tak ada masalah, keluarkan markpen. Jangan risau. Kertas awak comot disebabkan proses yang awak buat, tak kisah, jangan risau. Tak semestinya kertas awak putih bersih tu menandakan awak dapat 100. Tak. Kalau boleh, dapat soalan, baca betul-betul, tengok kata kunci ada ke tak, dan kenal pasti apa maklumat-maklumat yang diberikan. Okey, boleh semua? Okay, cikgu harap yang mana join hari ni, terima kasih. Cikgu doakan awak dapat buat yang terbaik pada hari Selasa nanti, diberikan kesihatan yang baik supaya awak dapat jawab soalan dengan mudah. InsyaAllah, jaga diri, jaga kesihatan, buat yang terbaik nanti. Good luck semua. Okay, kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Kalau ada lagi, cikgu akan buat macam ni. Kalau cikgu akan bagi tahu dalam grup. Okay semua, sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Bye-bye. Bye. Bye semua. Bye. Bye.